mengikut jadual yang tuan-tuan dan puan-puan telah diberikan di dalam grup WhatsApp, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada minggu ini kita sempena masuk bulan yang baru, bulan 12, kita masuk kepada tajuk yang pertama semula, iaitu kita akan tengok dalam buku nota ini, buku nota khusus haji yang diterbitkan oleh tabung haji, insya-Allah. Pertama, makna haji. Jadi makna haji adalah mengunjungi Kaabah dengan melakukan rukun-rukun dan wajib-wajib. Itu maksud haji. Begitu juga tentang umrah. Makna umrah adalah mengunjungi Kaabah dan melaksanakan perkara ibadat-ibadat yang memenuhi rukun-rukun dan wajib-wajib. Jadi haji dan umrah ini dari segi istilahnya adalah sama, iaitu mengunjungi Baitullah Al-Haram. Baitullah Al-Haram ni bahasa di dalam Al-Quran atau dalam hadis, dalam bahasa kita adalah Kaabah. Kaabah itu adalah Baitullah Al-Haram. Juga dalam Quran disebut Baitul Atiq, rumah yang lama. Baitullah, rumah Allah, maksudnya rumah di mana Allah Subhanahu Wa Taala disembah ataupun dirukuk ataupun disujud oleh manusia. Kemudian dari segi hukum, apakah hukum haji? Hukum haji adalah wajib sekali seumur hidup. Haji ini wajib sekali seumur hidup. Begitu juga umrah. Sebenarnya umrah ini juga wajib sekali seumur hidup dalam mazhab Syafi'i. Mungkin ada sebahagian kalau sebelum mengikuti kursus, mereka biasa dengan ungkapan haji ini wajib, umrah ini sunat. Sebenarnya itu dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni haji wajib, umrah sunat, muakkad. Tapi dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i setelah meneliti nas-nas hadis dan Quran, dia mendapati bahawa haji ini wajib sekali seumur hidup. Begitu juga umrah. Umrah juga wajib sekali seumur hidup. Kenapa? Kerana berasaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimul hajja wal umrah lillah. Yang bermaksud, dan hendaklah kamu mengerjakan haji dan umrah kerana Allah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya dikerjakan haji dan umrah, kedua-duanya sekali, tanpa membedakan di antara kedua-duanya dari segi arahan. Arahan buat dua-dua. Oleh sebab arahan buat dua-dua, maka Imam Syafi'i menganggap bahawa kedua-duanya adalah wajib. Sebab mengikut ahlul hukum, sebarang arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran bermakna wajib. Al-amru yadullu 'alal wujub. Arahan Allah Taala dalam Quran ini menandakan wajib. Jadi bila Allah Taala sebut wa atimul hajja wal umrah, dan hendaklah kamu mengerjakan dengan sempurna haji dan umrah, hajja wal umrah lillah, kerana Allah, maka jatuhlah wajib haji dan umrah. Jadi ulama mengatakan wajib sekali seumur hidup, sama ada haji ataupun umrah. Cumanya bila masanya seseorang itu mengerjakan umrah yang wajib. Jadi kalau orang zaman dulu, bila kewangan terhad kan, pengangkutan pun naik kapal laut, naik kalau di negara-negara yang dekat tu pun perjalanan berminggu-minggu kan, ataupun berhari-hari, kesukaran dan sebagainya. Belanja yang tinggi zaman dulu, duit pun tak banyak kan. Jadi jarang mereka melakukan haji berasingan dengan umrah, kena pergi 2 kali pula kan. Tapi mereka mengerjakan umrah yang wajib ketika mereka mengerjakan haji. Jadi pergi sekali seumur hidup orang dulu, tapi mereka mengerjakan haji dan umrah. Dan umrah yang pertama dipanggil umrah wajib. Manakala umrah yang kedua dan ketiga, itu dinamakan umrah sunat. Jadi tuan-tuan kita nanti berada di tanah suci semasa musim haji. Musim haji ni lama. Kalau orang Malaysia pergi 40 hari kan, 44 hari, 45 hari. Ada yang sampai 50 hari pun ada kan, 50 lebih pun ada.
Jadi kesempatan masa yang lama inilah jemaah haji akan mengambil peluang melakukan ibadat umrah. Sekurang-kurang sekali umrah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah. Sebanyak-banyaknya terbuka. Kita nak buat setiap hari pun boleh. Kita nak buat selang sehari pun boleh. Ada yang pernah buat 2 kali umrah sehari pun boleh juga. Itu tak ada apa-apa masalah, insya-Allah. Dan kerana juga ibadat haji ini hanya memakan masa selama 6 hari. Ibadat haji ini memakan masa lebih kurang 6 hari. Iaitu pada 8 Zulhijjah, 9, 10, kemudian 11, 12, 13. 11, 12, 13 ni adalah hari tasyrik. Bermalam di Mina, besoknya melontar. Itu yang 11, 12, 13. Manakala 8, 9, 10, 8 hari tarwiyah, 9 hari Arafah berwukuf, 10 ni ibadatnya banyak. Bermalam di Muzdalifah, tawaf, sa'i, melontar jamrah Aqabah, bergunting. Itu 10. Jadi ada 8, 9, 10. Kemudian ada 11, 12, 13. Jadi ibadah haji ni 6 hari sahaja. 6 hari sahaja. Tapi kenapa jemaah haji Malaysia berada sampai sebulan? Banyak negara-negara lain jemaah hajinya ambil masa lebih kurang 2 minggu. 2 minggu sahaja datang, kemudian dah selesai mereka balik. Mereka dapat buat umrah sekali 2 kali, betul mereka balik. Tapi jemaah haji Malaysia 40 hari ataupun lebih. Jadi ada yang bertanya kan, kenapa? Kalau banyak negara lain 2 minggu sahaja. Tapi Malaysia sampai sebulan lebih. Jadi semasa bertugas dulu, yang maklumat yang kita dapat adalah kerana isunya adalah isu pengangkutan, terutamanya kapal terbang. Jadi kapal terbang seluruh dunia semuanya bertumpu ke lapangan terbang Jeddah. Dan haji ini ibadat yang ada tarikh, bukan terbuka macam umrah. Dia ada tarikh dia. Jadi isunya adalah isu jadual penerbangan yang sukar untuk menampung semua penerbangan. Jadi sebab itulah dianjak-anjakkan. Jadi bagi jemaah haji Malaysia ni, penerbangan setiap 4 jam. Kalau dari Malaysia pun KT 78, KT 79, KT 80. KT ni maknanya kapal terbang. Jadi semua jemaah akan disusun dengan menggunakan KT. Kapal terbang 74, kapal terbang 75, kapal terbang 76 macam tu. Dan masa berlepas di KLIA selangnya adalah 4 jam. Pukul 8 KT 80. Pukul 12 tengah hari KT 81. Pukul 4 petang KT 80. Macam tu. Jadi begitu jugalah lebih kurang penerbangan balik besok diatur lebih kurang setiap 4 jam. Jadi ini adalah untuk meraihkan pengurusan di landasan kapal terbang lah. Sebab itulah terpaksa dipanjangkan masa jemaah haji di Mekah itu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, apakah dalil hadis pula? Kalau dalil Al-Quran, wa atimul hajj wal umrah lillah. Adalah kamu sempurnakan haji dan umrah itu kerana Allah. Manakala dalil hadis, Nabi SAW menyebut al-umrah ila al-umrah kafaratu lima bainahuma. Daripada satu umrah ke satu umrah menghapuskan dosa di antara kedua-dua umrah tersebut. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Dan haji yang mabrur tiada balasan baginya melainkan syurga. Itu bagi haji yang mabrur. Jadi daripada hadis ini diseru umat Islam mengerjakan ibadat haji secara bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan supaya kita mendapat haji yang mabrur. Sebab haji yang mabrur ni tiada balasan baginya melainkan syurga. Manakala melalui sirah, dalil hadis, dalil haji ataupun umrah daripada sirah Nabi SAW bahawa Nabi SAW telah mengerjakan ibadat haji. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan bahawa Nabi mengerjakan ibadat haji ini hanya sempat sekali seumur hidup.
Iaitu di lebih kurang 3-4 bulan sebelum Nabi kita wafat. Sebab itulah haji itu juga dipanggil haji perpisahan. Jadi haji itu perhimpunan muslimin lebih kurang 140,000 orang, dan mereka menyaksikan Nabi. Mereka datang daripada seluruh pelosok semenanjung Arab mengerjakan ibadat haji, dan dalam masa yang sama seolah inilah pertemuan mereka yang terakhir dengan Nabi, terutamanya yang bukan penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah mereka boleh jumpa lagi di Masjid Nabi kan. Tapi yang datang Islam daripada Yaman, daripada Syam, daripada Najd, daripada mana-mana ni mereka datang. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi, tapi selepas tu mereka pulang dan hanya mendengar khabar selepas 3-4 bulan Rasulullah SAW yang dicintai itu telah pun dijemput Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke rahmatullah. Jadi dari Quran ada dalil hadis, ada dalil haji, dari hadis ada dalil haji, dan juga daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai dalil adanya ibadat haji. Dengan ini ibadat haji dan juga umrah sabit di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dan di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala umrah, Nabi sempat mengerjakan sebanyak 4 kali. Mengikut kata sebahagian ulama. Apa dia keempat-empat perkara tadi? Keempat-empat umrah yang dikerjakan oleh Nabi. Pertama, umrah yang terhalang di Hudaibiyah. Itu umrah yang pertama. Sebab Nabi bermimpi, Nabi mengerjakan haji. Jadi mimpi Nabi ini mimpi yang benar. Maka keesokannya Nabi ajaklah sahabat-sahabat. Siapa yang nak join Nabi, sebab Nabi dapat arahan daripada Allah dalam mimpi, Nabi mengerjakan ibadat umrah. Jadi ramailah yang nak join. Cuma sampai di Hudaibiyah, lebih kurang 25 km daripada Mekah, tersekat, dihalang oleh Quraisy. Maka Nabi kembali ke Madinah. Itu yang pertama, umrah Nabi. Yang kedua adalah umrah tahun berikutnya, sebab berlaku perjanjian pada tahun sebelumnya. Selepas Nabi itu disekat, ada perjanjian yang berlaku antara Nabi dengan Quraisy yang dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Tahun Nabi boleh datang tahun depan. Tahun yang tersebut tak boleh. Jadi tahun depan Nabi datang mengerjakan haji umrah, mengqada umrah yang telah luput pada tahun yang lepas. Itu umrah Nabi yang kedua. Dan umrah ni selesai, Nabi dapat mengerjakan umrah yang kedua. Umrah yang ketiga adalah ketika Nabi SAW menang dalam peperangan Hunain. Selepas perang Hunain, pada malam tu sahabat-sahabat semua tidur, letih, berjuang. Yang syahid, yang tak syahid, mereka sangat letih sebab peperang. Tapi malam itu juga Nabi SAW menaiki unta, pergi daripada Hunain. Hunain itu di Ja'ranah. Berniat di Ja'ranah, kemudian berseorangan pergi ke Mekah, tawaf, sa'i, gunting, dan Nabi kembali semula ke Ja'ranah. Begitu kuatnya Nabi. Siang berperang, malam pergi umrah. Sedangkan sahabat lain semua letih, tidur. Manakala umrah yang keempat, dikatakan, ulama mengatakan Nabi mengerjakan haji juga mengerjakan umrah ketika itu. Sama ada umrah itu sama dengan haji yang dipanggil haji qiran, ataupun umrah itu berasingan, wallahu a'lam. Itulah dia umrah yang keempat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, sejarah Mekah ni seperti mana yang dimaklumi, Mekah bermula dengan Kaabah. Sebelum adanya zaman Nabi Ibrahim semua, telah pun ada Kaabah. Dan dikatakan sebelum zaman Nabi Adam AS lagi, Kaabah tu telah ada. Di mana ianya menjadi tempat tawaf para malaikat sebelum diciptakan manusia lagi.
Dan dikatakan malaikat ni bila ada posting ke bumi, mereka akan tawaf dulu di bumi, itu di Kaabah. Kemudian baru mereka buat kerja mereka yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau malaikat lain sama juga akan tawaf dulu, kemudian baru bertugas di mana-mana di atas muka bumi ini. Dan dikatakan Nabi Adam AS bila diturunkan ke bumi, dia bertawaf. Dan di antara doanya adalah Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali, dan seterusnya. Mana kita boleh cari doa itu? Tuan-tuan buka saja buku, di mana-mana buku doa. Doa selepas tawaf dan selepas solat sunat tawaf. Sebab kita ni disunatkan selepas tawaf 7 pusingan, kita solat 2 rakaat. Dan lebih sunat lagi, lebih berpahala lagi kalau kita solat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim ni terletak 10 meter daripada pintu Kaabah. Kemudian lepas kita solat sunat tawaf, kita baca doa, buka dalam buku. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang aku zahirkan dan apa yang aku sembunyikan. Maka ampunilah apa-apa yang aku memohon keampunan darimu. Apa-apa kesalahan, terutamanya tersembunyi. Minta maaflah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ta'lamu hajati fa'tini su'ali. Dan ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui hajat keperluanku, maka terimalah, kabulkanlah permintaanku, dan seterusnya. Dan dikatakan doa ini adalah doa yang dibaca oleh Nabi Adam AS ketika diturunkan ke bumi. Ini bermakna, tuan-tuan dan puan, Nabi Adam AS sendiri pun telah bertawaf di Kaabah. Kemudian berlalu masa, wallahu alam, berapa ribu tahun kita tak tahu. Lama-lama Kaabah tu runtuh. Sebab zaman dulu binaan tidaklah kukuh. Jadi sepanjang sejarah Kaabah pun beberapa kali runtuh. Sekali banjir, runtuh macam kita dekat negara kita. Kalau rumah tu kukuh, kalau banjir dia akan tahan. Air surut dia masih bertahan. Tapi kalau rumah tu rumah papan kan, yang tak kuat. Tapi kalau zaman dulu rumah daripada batu, tak ada simen, hanya sekadar letak-letak batu sahaja, macam Kaabah dulu ni. Kalau datang sekali banjir ataupun apa sahaja, taufan ke dan sebagainya, maka akan runtuhlah bangunan. Begitu juga Kaabah ni. Sehinggalah pada zaman Nabi Ibrahim AS tak nampak pun Kaabah, padang pasir je. Begitu. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Ibrahim AS pergi ke Mekah bersama dengan isterinya, sama dengan anak-anaknya Nabi Ismail, isterinya Hajar, adalah dia antaranya bertujuan untuk mengasaskan kembali Mekah. Dan dia katakan Nabi Ibrahim 3 kali pergi ke Mekah. Sebab masa dia banyak di Palestin, masa dia banyak dulu di Iraq dan lain-lain tempat berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kali yang pertama dia pergi adalah dia membawa Hajar dan Ismail. Ketika itu Nabi Ismail masih kecil. Tinggalkan isteri dia, ada posting pula tempat lain. Dengan penuh keimanan dia tinggalkan anak isteri dia di lembah yang tidak ada air, tidak ada apa, padang pasir saja. Tapi sebenarnya di bawah padang pasir itulah Kaabah. Jadi Allah Ta'ala ada perancangan dia. Tapi ketika sampai tu pasir, Kaabah telah ditimbus. Kemudian Allah Ta'ala arahkan Nabi Ibrahim berdakwah di tempat lain, meninggalkan anak dan isteri dia. Bayangkan macam mana tingginya iman mereka. Bukan saja iman Nabi Ibrahim sebagai Nabi dan Rasul, iman Hajar yang sanggup ditinggalkan oleh suaminya. Semata-mata yakin bahawa kalau suaminya mengerjakan sesuatu arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan, walaupun diri dia sendiri sebagai isteri. Jadi bila Nabi Ibrahim beredar, Siti Hajar ni dia dukung Ismail. Baru sampai Mekah,
tanah kering kontang, air zam-zam pun tak ada lagi masa tu apa semua. Suami dia kena posting tempat lain. Jadi dia ikut suami dia jalan gitu kan sampai satu tempat dia tak boleh ikut lah. Dah di pinggir kawasan padang pasir. Dia kena tunggu dekat tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Ibrahim meletakkan isterinya dan anaknya Ismail. Lalu Hajar kata kepada Nabi Ibrahim, "Ila man tatrukuha wa waladaha." Dengan siapa kau meninggalkan perempuan itu? Sebenarnya diri dia. Tapi dia tak nak ganggu suami dia, dia kata, dengan siapa kau tinggalkan perempuan itu dan anak dia? Nabi Ibrahim tanpa menoleh dengan penuh yakin, dia berkata, aku tinggalkan mereka berdua kepada Allah. Allah lah ganti dia. Bukan suami lagi tinggal dekat situ. Allah yang tengok Hajar dan Nabi Ismail. Hajar pula bila dengar Allah, lagi dia yakin dia akan selamat. Lalu dia berkata, radina, kalau begitu kami redha. Pergilah berjuang, pergilah berdakwah, kami tinggal dekat sini. Setelah Nabi Ibrahim pergi, hanya selang beberapa ketika saja air dah tak ada kan. Air dah habis. Nabi Ismail nak menyusu. Susu badan dia pun, mak dia pun dah tak ada, kering. Sehinggalah Nabi Ismail ni nak mati. Kehausan. Mati kehausan. Hampir nak mati. Hajar ni dia mencari air tak jumpa. Dan dikatakan dia pergi jauh Safa Marwah tu. Di antara sebabnya adalah dia kata apa? Kalaulah aku pergi jauh daripada budak ini, aku tidak melihat dia mati di depan mata aku. Itu dia antara tujuan. Bukan saja tujuan dia nak mencari air. Tapi tujuan dia anak dia dah nazak dah. Kering badan dah nak mati dah. Dia pergi jauh-jauh tu supaya anak dia mati bukan di depan mata dia. Sekali-sekali dia akan pergi tengok anak dia. Daripada Safa Marwah tu dia pergi tengok. Hidup lagi anak dia. Dia pergi balik Safa Marwah. Tak nak tengok Nabi Ismail mati depan dia. Lepas tu dia datang balik tengok anak ni hidup lagi. Tapi dah nyawa-nyawa ikan lah. Ketika itulah Allah Ta'ala mengutuskan Jibril. Lalu Jibril datang dekat dengan Nabi Ismail dan menghentak-hentakkan kaki. Setengah riwayat kata Nabi Ismail yang hentak kaki. Setengah lagi mengatakan Jibril yang menghentakkan kakinya ke bumi. Lalu keluarlah air Zam-Zam. Jadi dengan air Zam-Zam ni Nabi Ismail hidup balik. Hajar pun hidup. Bahkan dia menjadi RNR pada lebuh raya utara selatan di antara Yaman dengan Syam. Yaman di selatan, Syam di utara. Perdagangan dah semakin rancak. Kalau dulu orang takut air tak ada sepanjang padang pasir, tak. Di Mekah ada RNR, ada air. Yang cukup untuk semua kabilah kalau lalu. Tak ada masalah. Air ni tak habis-habis. Jadi bila ramai kabilah singgah, ada pula yang berapa kita singgah je, baik kita jadikan tempat kita. Boleh berniaga kat situ, lama-lama jadi bandar. Bandar Mekah. Ataupun pekan Mekah lah kita kata. Jadi dalam keadaan ni Nabi Ibrahim balik. Tengok, dia ingatkan jumpa tengah padang pasir, tulang belulang ada dua rangka manusia. Satu isteri dia, satu Ismail kan, yang dia tinggalkan di padang pasir yang kering kontang. Rupanya dia sampai bandar. Sayang dia pada anak dia. Sayang pada anak, Allah Ta'ala suruh sembelih pula anak dia. Semua dugaan ini, dugaan ini kena kepada seorang Nabi yang kuat iman dia. Allah Ta'ala suruh sembelih, dia sembelih. Allah Ta'ala suruh dia posting, tinggalkan isteri dia, tinggalkan anak isteri dia. Allah akan jaga. Kalau Allah suruh sembelih anak dia, dia akan sembelih. Esoknya lepas dia mimpi tu, dia panggil anak dia. Ya abati inni ara fil manami an azbahuk fanzur ma tara. Wahai anakku, aku dalam tidur malam, Allah mengarahkan aku sembelih kau. Apa pandangan kau? Nabi Ismail pula kata, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah, buat je apa yang Allah suruh. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan lihat aku orang yang sabar. Jadi bila dia nak sembelih saja Nabi Ismail, Allah Ta'ala kata, okey, cukup setakat itu. Qad saddaqta ru'ya, kau telah membenarkan arahan ini, mimpi ini.
sedikit pun tidak teragak-agak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sembelihlah kambing sebagai ganti kepada Nabi Ismail. Wa fadaina bi dhibhin azim, kata Allah. Kami tukarkan, tebuskan Nabi Ismail itu dengan seekor kambing yang besar. Sebab itulah adanya syariat menyembelih korban. Ya. Jadi banyak korban, kemudian pergi tawaf, kemudian apa lagi, iman, semuanya berasal daripada Nabi Ibrahim AS dan keluarga dia. Jadi Mekah ini diasaskan di atas asas iman. Sedangkan banyak bandar-bandar lain di dunia diasaskan kerana air. Ada sungai Kuala Lumpur, persimpangan di antara sungai Golok dengan sungai Teluk Intan, ada sungai Perak, Alustar ada sungai Kedah ke. Jadi banyak bandar Qahirah, sungai Nil adalah kerana air. Kecuali Mekah tidak ada air, tapi dia diasaskan atas asas iman dan pengorbanan sebuah keluarga, iaitu keluarga Nabi Ibrahim AS, isterinya Hajar dan anaknya Ismail. Jadi dibangunkan di atas asas iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iman tak kuat, memang tak terasas mana Mekah yang kering kontang. Sebab itu tuan-tuan, kita datang ke Mekah hari ini jutaan manusia, bahkan setahun, bertahun-tahun, sekarang 1400 tahun akan terus sampai kiamat, manusia akan berpusu-pusu ke Mekah. Sebab apa? Funfair tak ada, bangunan expo tak ada. Apa yang menarik? Saji kau orang nak main saji macam pergi Europe ke apa, tak ada. Kerana iman. Kerana iman kepada Allah. Jadi bandar yang diasaskan atas asas iman akan menarik iman kita untuk pergi ke sana. Sebab itu, walaupun ada berbagai-bagai pengalaman manis dan pahit jemaah haji di Mekah, rasa macam tak tahan. Dugaan-dugaan, geram ke apa. Tapi lepas balik Malaysia, jiwa tu nak balik datang. Seperti mana doa Nabi Ibrahim AS, ya Allah, jadikanlah hati manusia ini terpaut dengan Mekah dan dengan Kaabah. Itu secara ringkas, tuan-tuan dan puan, tentang sejarah Mekah. Kemudian apakah kelebihan? Kelebihan Mekah. Pertama, pahala sebarang ibadat, bukan sahaja solat. Sebarang ibadat di Mekah, kalau kita dapat pahala daripada ibadah kita, daripada kebajikan kita, kebaikan kita, semuanya akan digandakan 100,000 kali ganda. Seperti mana disebut dalam hadis, tadri ma hasanatul haram. Kata Nabi pada sahabat, kamu tahu tak apakah dia pahala di tanah haram Mekah? Al-hasanatu, kata Nabi, bi mi'ati alfi hasanah. Satu pahala di Mekah menyamai 100,000 pahala di tempat yang lain. Apa sahaja ibadah, ya? Bukan saja solat. Kita menderma RM1 menyamai 100,000 ringgit. Cuba kita bayangkan. Itu kelebihan Mekah yang pertama. Kelebihan kedua, banyak tempat-tempat di Mekah ini yang mustajab doa. Pertama, di Makam Ibrahim, mustajab. Di Rukun Yamani 2, mustajab. Di Multazam, di pintu Kaabah, mustajab. Di Hijr Ismail, mustajab doa. Di Rukun Yamani, mustajab doa. Di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, mustajab doa. Dan sebarang doa ketika mengerjakan ibadat haji ataupun umrah, ketika tawaf, mustajab. Ketika sa'i, mustajab doa. Sebab tu dalam buku doa kita ada doa-doa sa'i, ada doa-doa tawaf.
melontar, mustajab doa. Selepas kita melontar, bismillah Allahu akbar, lontar. Bismillah Allahu akbar. Habis 7, kita angkat tangan, menghadap kiblat dan berdoa. Itu juga termasuk dalam tempat-tempat yang mustajab doa. Di Bukit Safa, di Bukit Marwah, mustajab doa. Duduk di atas bukit itu dan berdoa. Mustajab doa. Kelebihan Mekah yang ketiga adalah Mekah ini terpelihara daripada sebarang wabak, taun dan fitnah Dajjal. Allah pelihara Mekah. Bukan saja Allah pelihara Mekah, tapi juga Allah pelihara Madinah daripada taun dan daripada Dajjal. Yang keempat, tempat mulia, selamat dan aman. Fihi ayatun bayyinah, kata Allah, di Masjidil Haram tu ada keterangan ataupun ayat-ayat, tanda-tanda yang jelas tentang kekuasaan Allah. Maqamu Ibrahim, ada maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke situ, iaitu masuk di Masjidil Haram, maka dia adalah aman. Kana aminan. Sebab itu kita tengok sepanjang zaman, walaupun berlaku macam di Gaza, di mana-mana musuh-musuh Islam ni menyerang orang Islam, menyebabkan masyarakat Islam berada dalam keadaan bahaya. Tapi di Mekah dan Madinah, terutamanya di Mekah, sebab kita bincang tentang kelebihan Mekah ni, dia dalam keadaan aman. Wa dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke dalam Mekah ataupun dalam Masjid Haram ni, dia dalam keadaan yang aman. Kemudian barulah Allah Ta'ala menyambung ayat walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan untuk Allah kewajipan ke atas manusia mengerjakan haji di Kaabah bagi orang yang mampu ke sana. Yang kelima, kelebihan Kaabah dan juga Makkah ini adalah limpahan rahmat yang berterusan di tanah haram setiap hari. Turunnya rahmat daripada Allah di Kaabah ataupun di Makkah. Dalam satu hadis, setengah mengatakan hadis ini dhaif, tapi boleh jadi pengajaran untuk kita. Setiap hari Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya di Kaabah. 120 rahmat. 60 untuk orang yang bertawaf. 40 rahmat untuk orang yang solat. Manakala 20 rahmat untuk orang yang melihat Kaabah. Jadi siapa ke Masjidil Haram, siapa yang tawaf dapat 60 rahmat Allah. Siapa yang solat di Kaabah, dia dapat lagi 40. Siapa yang tak solat, tak tawaf, tengok je, dapat 20. Lah rahmat ataupun darajat. Apa kata sahabat? Sahabat kata, aku lihat orang yang bertawaf bukan dapat 60. Orang yang tawaf dia dapat semua 120. Pasal apa? Sebab ketika dia tawaf, dia solat. Tawaf ni sebenarnya sama macam solat. Sebab tu dalam tawaf ni mesti tutup aurat, mesti berwuduk. Sebab dia macam solat, dan Nabi pun menyebut at-tawaf salah. Illa anna Allah ka'abaha fihil kalam. Sesungguhnya tawaf ini adalah solat. Bezanya Allah membolehkan ketika tawaf itu bersembang-sembang. Dalam solat tak boleh sembang, dalam tawaf boleh sembang. Itu je beza. Lain semua sama, tutup aurat, dalam keadaan berwuduk, suci daripada hadas besar, pakaian mesti bersih, itu semua sama. Dan dalam buku ini tuan-tuan, muka surat 7, kelebihan Mekah lagi adalah tidak ada waktu haram untuk solat sunat. Berbeza kalau di lain daripada Mekah, termasuklah Malaysia. Lepas solat asar tidak ada solat sunat tawaf. Solat sunat mutlak. Tak boleh ya. Tapi di Mekah, lepas solat asar, lepas solat subuh, boleh dia mengerjakan solat walaupun solat sunat.
Jadi demikian tuan-tuan, di antara kelebihan-kelebihan seseorang itu berada di Mekah dan melaksanakan ibadat-ibadatnya. Kita buka muka surat 12. Kalau kita berada di Masjidil Haram, apakah amalan-amalan yang boleh kita lakukan? Pertama, solat sunat. Tahiyatul masjid ataupun apa sahaja solat sunat. Jadi kita sarankan kepada tuan-tuan yang akan ke Mekah, tak kira masa musim haji ataupun musim umrah, kita beli di kedai buku solat-solat sunat. Dalam tu ada berbelas jenis solat yang boleh kita lakukan di rumah kita ataupun di mana-mana. Tapi disebabkan kesibukan kita dengan perkara-perkara dunia yang berbagai-bagai, kita bukannya mampu solat sunat nafil, nawafil sebelum dan selepas solat fardu kan. Mungkin solat tahajud, mungkin solat duha. Itu di antara solat-solat yang popular pada masyarakat Melayu. Tapi sebenarnya ada berbelas jenis solat sunat. Jadi tuan-tuan dan perempuan digalakkan kita beli buku-buku ni, dan kita semasa masa lapang kita yang banyak di Mekah, kita amalkan semua jenis solat sunat. Sebab besok dah habis masa di Mekah, balik ke Malaysia, belum tentu kita dapat masa yang sama banyak. Kemudian bila kita masuk Masjidil Haram, niat beriktikaf, kita jangan lupa. Kemudian di antara amalan lagi yang kita digalakkan adalah membaca Quran. Lebih-lebih lagi lah kita membaca Quran itu di Mekah, di tempat di mana Quran diturunkan dari langit. Kemudian kita berada di Madinah, cuba kita khatam Quran, sebab kita membacanya di tempat di mana ianya diturunkan. Sebab Al-Quran itu di dua tempat, di Mekah dan di Madinah. Jadi sahabat-sahabat yang menerima Quran, sahabat-sahabat yang kita kata mendengar Quran daripada Nabi ni, mereka menghafal Quran. Bila Nabi tiada, mereka kumpulkan Quran yang mereka hafal ni dan mereka tulis ini. Jadi niat beriktikaf dan niat membaca Quran, terutamanya kita berada di Mekah di mana tempat Quran diturunkan. Baik. Apa lagi ibadah yang boleh kita lakukan di Masjidil Haram? Berselawat ke atas Nabi, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kita berzikir, sebanyak-banyak zikir. Seperti mana Allah Taala sebut, wahai orang beriman, zikirlah kamu dengan zikir sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Dan di Masjidil Haram adalah kita menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat ataupun perbuatan makruh ataupun perbuatan yang lagha. Makruh ni kalau kita tak buat dapat pahala. Lagha ni benda yang tidak berfaedah. Jangan buat perkara yang tak berfaedah itu di dalam Masjidil Haram. Apa di antaranya? Sekarang zaman handphone, tengok movie. Kadang-kadang dah habis kita WhatsApp dengan saudara mara apa semua dalam Masjidil Haram tu. Buka-buka tengok ada video kan, tengok video kan. Tengok movie ke, tengok cerita kartun ke apa. Itu tidak layaklah kita lakukan itu dalam Masjidil Haram. Kemudian muka surat 13. Adab meminum air zam-zam. Kita dah berada di Masjidil Haram. Macam mana kita nak minum air zam-zam ya? Ini ramai juga yang terlepas pandang. Sunat bila kita minum air zam-zam ni, kita berdiri menghadap ke arah Kaabah dan kita berdoa dulu. Pendek tak apa, panjang pun tak apa. Lepas kita doa, baru kita minum air zam-zam. Ketika kita berdoa, kita niatkan kita doa ni sebab kita nak minum air zam-zam. Sebab Nabi SAW bersabda, Zam-zam lima syuriba lahu. Air zam-zam ini untuk apa dia diminum, dia akan dapat. Contohnya ni air zam-zam saya nak minum kan.
Saya nak minum untuk apa? Untuk anak saya berjaya dalam SPM. Saya boleh minum. InsyaAllah dapat. Macam tu. Saya nak minum air Zam-Zam. Saya nak minum ni sebab memohon Allah Ta'ala menerimalah haji saya sebagai haji yang mabrur. Saya pun minum. Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam ni untuk apa dia diminum, dia akan dapat. Sebab tu tuan-tuan, jangan lupa sebelum minum air Zam-Zam tu doa dulu. Sama ada ketika kita berada di Mekah, dalam Masjid Haram yang banyak tong-tong Zam-Zam tu, ataupun sama ada kita berada di rumah kita di Malaysia. Ada kawan kita bawa balik Zam-Zam bagi kita kan. Ataupun kita ziarah orang yang balik daripada Mekah. Sama ada balik daripada haji ataupun balik daripada umrah, kita ziarah dia. Kemudian ada dihidang air Zam-Zam. Jangan ambil Zam-Zam tu terus gerung macam tu. Tanya pada jiran kita, mana arah kiblat? Dia kata arah kiblat ke sana. Kita pun bangun menghadap kiblat sambil memegang air Zam-Zam. Jangan minum dulu, minta dulu. Ya Allah, kita minta sekian. Baru kita minum. Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam ni untuk apa dia minum, dia akan dapat. Apakah doa yang maksur? Ada doa-doa yang diajar oleh Nabi ataupun sahabat kepada kita, iaitu doa yang sering ditulis dalam buku adalah, ini saya pegang Zam-Zam, saya doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, 1, wa rizqan wasi'an, 2, wa shifaan min kulli da', 3. 1, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon daripadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, wa rizqan wasi'an, dan kedua rezeki yang luas. Dan yang ketiga adalah wa shifaan min kulli da'. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, kesembuhan daripada setiap penyakit. Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan sihat tanpa penyakit. Apa lagi kita nak, tuan-tuan, dalam dunia ni selain daripada 3 ni? Bagi orang yang qanaah, yang berpada, dia tak mahu hidup dia jahil. Dia nak ilmu sentiasa dimasukkan dalam diri dia supaya dia selamat dunia akhirat. Contohnya kita petani kita boleh berlega-lega shopping, pergi mana, tapi kita dengar hadis Quran yang akan memandu kita. Tak semestinya kita pergi haji pun. Banyak di antara kursus ini kita cerita perkara yang umum yang bermanfaat walaupun tak pergi haji dan umrah lagi. Jadi ilmu ni perkara yang sangat penting bagi kanak-kanak, bagi orang remaja, bagi orang belia, bagi orang dewasa. Itu di antara sebab kita minta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang luas. Rezeki yang luas. Orang siang malam setiap hari pergi kerja tu untuk mendapat rezeki. Kita mohon pada Allah untuk mendapat rezeki yang luas. Kemudian kalau ada rezeki yang luas, ilmu yang banyak, tapi masalah penyakit, tak habis-habis kita ni, sengsara, ataupun terpaksa berubat, ataupun bergolok gadai dan sebagainya. Sebab itu kesihatan ni benda yang sangat penting. Lalu kita minta kepada Allah yang ketiga, masa minum air Zam-Zam ini adalah wasyifaan min kulli da', dan kesembuhan daripada semua penyakit. Itulah dia kelebihan air Zam-Zam. Kelebihan air Zam-Zam tidak akan kering sehingga ke hari kiamat. Saya pernah tanya engineer Zam-Zam. Yang masa saya belajar kat sana, selalunya tak ada orang yang maintenance Zam-Zam. Tapi Allah takdirkan petang tu ada engineer yang sedang menguruskan air Zam-Zam tu. Saya pergi dekat dia. Sembang dengan dia dan saya tanya dia, betul ke air Zam-Zam tak kering ke apa? Dia kata memang betul.
Itu engineer yang menguruskan Zam-Zam. Dan dia kata dalam Zam-Zam ni 22 meter air. Kalau sedut kuat macam mana pun, paras air tak akan turun, tapi tak sampai kering. Dia akan turun lebih kurang 6 meter tu. 6 meter ni lebih kurang setingkat setengah rumah kita. Itu saja dia akan turun. Kalau sedut sampai untuk berjuta-juta orang, dia akan kurang. Tapi selepas 8 meter, dia akan naik balik. Dia takkan turun 8 meter, 9 meter, 10, 20. Sebab dalam dia 22 meter saja. Tapi dia turun 6 meter, dia akan naik balik. Jadi engineer itu sendiri mengakui. Kemudian Zam-Zam juga air yang digunakan untuk membasuh hati Nabi. Semasa Nabi dibedah semasa kecil dulu. Kemudian mempunyai banyak kelebihan dari segi saintifik. Telah banyak ujian-ujian dilakukan. Dan mereka mendapati memang air Zam-Zam ini hebat. Dari segi kesihatan dan sebagainya. Kemudian Zam-Zam ni boleh mengenyangkan. Maknanya kalau kita minum ni, antara niat kita saya minum air Zam-Zam ni, ya Allah kenyangkanlah aku. Kita pun minum. InsyaAllah untuk apa yang kita minta kita akan dapat. Kemudian ini bukan cerita omongan, satu hadis kan. Kedua pernah berlaku jemaah haji Malaysia sesat di Mekah. Kita yang bertugas di Mekah, kalau dalam masa 24 jam tak jumpa, kita akan panggil jemaah haji sesat. Tapi kalau lebih 24 jam, kita akan kira jemaah haji hilang. Itu istilah kita. Jadi dia hilang sampai 7-8 hari. Cari saudara mara dia, cari tak jumpa. Report polis ke apa, tak jumpa juga. Mana tahu mati tengah jalan ke kan. Orang jumpa dia bawa ke tanah perkuburan ke. Jadi saudara mara tak tahu. Tiba-tiba lepas 7-8 hari muncul. Ada orang bawa balik ke apa ke. Habis dia tanya, mana abah pergi, mana awak pergi, kata isteri ke. Dia kata, aku ada kat masjid, dia kata. Aku ada duduk kat masjid. Cuma nak keluar tak tahu macam mana dalam masjid. Dia berada sampai 7-8 hari. Hanya berbekalkan air Zam-Zam yang terdapat dalam masjid. Dia boleh kenyang. Masya Allah. Kemudian apakah adab-adab di Mekah? Saya bacakan tuan-tuan. Pertama, menyedari perjalanan haji adalah ibadah. Ini sangat penting. Kita keluar daripada rumah kita pun, kita dah dalam ibadah. 40 hari dalam ibadah. Bukan semata-mata ketika kita di Arafah saja kita beribadah. Bukan semata-mata ketika kita berada di Muzdalifah saja kita beribadah. Tak. Kita keluar daripada rumah kita, kita dah jadi tetamu Allah. Sepanjang itu adalah ibadah. Apatah lagi di tempat-tempat masyair. Mekah, Mina, Muzdalifah, Arafah. Itu lagilah tempat-tempat yang penuh dengan ibadah. Kemudian sabar dan redha. Kita berada di Mekah ni kena banyak bersabar. Dan juga kita redha. Kalau ilmu tasawuf tuan-tuan, apakah beza di antara sabar dengan redha? Beza dia kalau ada dugaan. Contohnya apa? Kita kata kekurangan makanan. Atau balik perhaji makanan habis. Tak tunggu kita pun. Masa belum pukul 2 tengah hari lagi. Sebab tu kedua baru makanan tu diangkat. Ni baru 1.45 dah kosong habis. Okay. Apa beza redha dengan sabar? Redha ni sedikit pun hati dia tak pedih. InsyaAllah bukan rezeki dia hari ni. Alhamdulillah. Itu maksud redha. Sabar maksudnya dia pedih. Ya Allah, kenapa ni? Tak tunggu belum pukul 2. Tapi dia tak tunjukkan. Orang tengok dia macam biasa je. Tapi hati dia ada rontaan sikit. Tapi tak nampak dekat luar. Itu namanya sabar. Redha, luar tak nampak apa, dalam pun tak ada apa. Itu redha nama dia. Ini bermakna redha tu lebih atas lagi daripada sabar. Kita kias sepanjang kita berada di Mekah,
Kita kena jaga tu. Jaga. Sebab di antara disiplin di Mekah tidak bergaduh. Faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang melaksanakan ibadah haji, fala rafath. Jangan melakukan kelucahan dan bersembang perkara lucah. Wala fusuq, jangan buat dosa. Wala jidal, dan jangan bergaduh. Fil hajj, ketika mengerjakan haji. Jadi nak sampai tahap jangan bergaduh ni memerlukan tahap kesabaran ataupun redha. Ya. Kalau ikut formula saya, untuk elakkan mulut kita ni komplain ke apa kan, kita kena anggap manusia ni kat sana semua betul. Contohnya kita jalan-jalan, ada orang tersepak kita. Ataupun kita duduk dekat depan Kaabah tu, ada orang lompat dan duduk sebelah depan, tersepak kepala kita. Jadi nak marah ke apa? Tak, kita redha. Redha dalam pun tak ada apa. Kita kata, orang ni tergesa sebab apa? Mungkin dia nak buang air. Dia duduk tengah-tengah masjid, perut dia sakit. Maka dia kena cepat, kalau tak dia akan buang air dekat masjid. Dan banyak berlaku ya. Jadi terpaksalah tersepak kepala kita. Okey, tak apa, kita redha. Asalkan jangan kotorkan masjid. Pergilah cepat-cepat. Terlanggar kepala saya pun tak apa. Dia kena macam tu. Mesti dalam keadaan penuh redha. Boleh ya? Apa lagi perkara yang boleh menyebabkan jemaah haji boleh bergaduh? Komunikasi di antara suami dan isteri. Suami dan isteri kalau janji jumpa kat sini lepas solat, mana tu berjuta. Kita jumpa tiang nombor 36. Nampak ni nombor 36, jumpa kat sini. Boleh? Isteri kata pun okey. Sampai-sampai tak ada. 10 minit okey lagi. Dah pukul 3.10. Dah pukul 3.30. Dah pukul 4 sejam. Mula haji pun nak marah kan. Tapi kita kena redha. Macam mana nak redha? Mungkin dia mungkin handphone dia bateri habis. Apa lagi ya? Mungkin dia tak ingat dah nombor yang kita sebut nombor 33 tadi sebab khusyuk dengan baca Qurannya apa semua. Tak ingat dah 36 ke 30 apa. Dan sebagainya. Jadi kena ada perasaan redha yang tinggi. Macam mana boleh capai? Antaranya syukur. Kita apalah masalah nak berkumpul ni. Allah dah bagi kita jadi tetamu Allah lah. Berapa juta orang kat Malaysia tak boleh nak pergi Mekah. Allah terima kita sebagai tetamu. Alah, benda-benda kecil ni, benda-benda jumpa, benda lambat datang, itu semua anggap kecil. Yang besarnya Allah Ta'ala terima kita sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi akan timbul rasa redha macam tu. Jadi adab di Mekah kena banyak bersabar dan redha. Bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sangat penting juga, tuan-tuan. Dia bukan saja di Mekah sebenarnya. Kita di Malaysia pun mesti pergantungan kita kepada Allah itu sepenuhnya. Adapun dengan manusia ni tidak boleh mengambil tempat Allah Ta'ala. Sebab kami juga manusia bergantung kat manusia. Sehingga engkar pada Allah. Majikan, dia nak redha majikan dia. Jangan bagi solat Jumaat. Dia pun tak pergi solat Jumaat. Padahal dia kena redhakan Allah. Pergi solat Jumaat yang wajib. Tapi sebabkan bos dia tak bagi. Tak payah pergi solat Zuhur sudah. Ataupun tak payah solat. Dia pun tak solat. Itu maknanya apa? Itu maknanya redha kepada manusia. Tapi bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tidak boleh sepatutnya berlaku. Kerana kita mesti bergantung sepenuhnya kepada Allah dan bukan kepada manusia. Kalau ada benda bertentangan dengan Allah yang ada pada diri manusia, kita kena utamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlebih dahulu. Okey, baik. Baik, tuan-tuan. Pada pukul 5 suku hari Ahad, dan kemudian kita akan sambung lagi pada setiap hari Sabtu petang dan hari Ahad petang, insya-Allah. Jadi itu sahaja tuan-tuan dan puan-puan.
sekiranya ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanya lebih lanjut berkenaan dengan pakej haji, boleh ajukan kepada saya secara personal, insya-Allah. Nombor ada dalam grup, dan insya-Allah dalam minggu depan ni saya akan bagi penerangan berkenaan dengan pakej-pakej haji yang saya bawa, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.